Sebab dalam sejarah Islam telah pun menjadi rekod kafir-mengkafir sampai sebahagian orang tak mau semayang di belakang imam mazhab lain, isu ni, sebab isu ni. Sebahagian orang tak mau kahwinkan anak dengan orang lain kerana isu ini. Apa yang kita pegang itu untuk diri kita. Kita tak boleh nilai orang lain berdasarkan pegangan kita. Ini sangat penting. Sebab dalam sejarah Islam telah pun menjadi rekod kafir-mengkafir sampai sebahagian orang tak mau semayang di belakang imam mazhab lain, isu ni, sebab isu ni. Sebahagian orang tak mau kahwinkan anak dengan orang lain kerana isu ini. Apa yang kita pegang itu untuk kita. Kalau dia tak pegang begitu, dia dianggap telah pun menunaikan tanggungjawab dia, kita tunaikan tanggungjawab kita. Kalau atas pegangan kita lah, contoh atas pegangan kita, ibadat ni tak sah. Ataupun, saya bagi contoh perkahwinan lah. Perkahwinan yang tak sah pada kita, rukun-rukun yang kita pegang, kalau tak ada rukun tu tak sah, itu pada kita. Tapi kita tak boleh wajibkan orang lain dengan rukun yang sama. Kita mazhab Syafi'i. Perkahwinan tak boleh jadi perkahwinan, mesti ada dua asas penting. Dua rukun penting yang mesti ada di antara rukun kahwin ni adalah saksi dan juga wali. Tak ada persetujuan wali, perkahwinan tu tak sah. Kalau bapa tak mau jadi wali, dia kena cari wali hakim, pergi ke mahkamah. Mahkamah tu kena panggil bapa dia. Pasal apa hang tak mau bagi anak kahwin? Bapa dia kalau ada alasan yang munasabah tak mau bagi anak dia kahwin, yang dia nak kahwin ni, dia ni isap dadah ke, minum ketum ke, tak bertanggungjawab ke, mahkamah boleh dengar perkataan bapa dia. Okey. Ada asas untuk tak mau bagi anak kahwin. Macam mana nak bagi anak saya kahwin? Laki yang dia pilih sebaya dengan saya. Contoh, okey. Mahkamah boleh fikir. Contohlah, mahkamah boleh fikir. Kalau ada asas. Kalau tidak ada asas. Tidak ada asas. Pasal apa anak nak kahwin, pasal apa tak bagi kahwin? Saya tak mau bagi kahwin, anak saya duk kerja kilang lah ni, sebulan 500 dia bagi, kalau dia kahwin, dia tak bagi kat saya duit lah. Okay, mahkamah fikir, yang ni hang untuk kepentingan hang tak bagi kahwin, bukan untuk kepentingan anak tu. So, wali hakim boleh overrule lah. Yang ni bukan untuk kepentingan anak, ni untuk kepentingan hang. So, kalau bapa tak setuju, boleh pergi kepada wali hakim. Tapi wali penting dalam mazhab Syafi'i. Saksi penting, dua orang saksi. Dua orang saksi. Yang mesti dengar perkahwinan itu berlaku. Kalau saksi kata, saya tak berapa dengar, ulang sekali lagi, suara kuat sikit boleh? Dia kena ulang. Kalau saksi tak berapa dengar lah. Sebab dia kena bagi saksi dengar. Biasa saksi kan orang dipilih orang tua-tua, orang tua-tua umur 70, 80 lebih, telinga pun tak berapa bagus kan. Kalau pelan sikit suara, saksi dia terus ulang. Boleh ulang sekali lagi, saya tak berapa dengar. Kalau saksi tak dengar, dalam mazhab Syafi'i, kena sekali lagi. Kena sekali lagi. Tapi saksi sahaja yang wajib dengar. Bukan belakang. Saksi tak boleh tanya. Yang belakang tu dengar tak tadi pengantin cakap? Ini bukan. Pakcik dengar ke tak? Saya dengar tapi saya nak tanya orang belakang dengar ke tak? Tak payah. Hang seorang dengar sudahlah. Yang tu bully. Bukan kita kata tak boleh nak suruh repeat. Kalau sampai saksi pun tak dengar. Kan? Kalau saksi pun tak boleh dengar. Ataupun lelaki tu kalau sebutan dia pun kadang-kadang teruk sangat. Perempuan tu nama Salmah, dia pergi sebut Salman ke. Contohlah. Teruk sangat saksi boleh kata, sebut sekali lagi elok boleh tak? Contohlah, contoh. Saksi kena ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi saksi sahaja. Saksi dah dengar, sudah. Hang tak payah duduk sibuk. Saya dengar, tapi saya risau orang belakang tak berapa dengar. Tak payah. Orang belakang punya pasal. Saksi tu hang. Yang dapat upah RM40 jadi saksi tu hang. Bukan orang belakang. Jangan sibuk orang belakang. Mazhab Syafi'i. Baik. Itu mazhab kita. Jadi kalau tak ada saksi, baru akad. Tok Kadi kata sahaja. Tok Kadi kata, saya nikahkan kamu dengan sekian-sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian-sekian-sekian. Tak ada dia nak ucap, saya terima, saksi mati. Saksi tu padam seorang. Dia kena start balik panggil saksi baru. Tak apa, boleh. Dia kan ada jawatan kuasa kan, yang uruskan jenazah dia, buat pergi jauh-jauh sikit, buat main saksi baru pula. Kahwin sekali lagi. Sebab saksi tu dah KO sebelum ni lah. Tapi boleh tukar saksi lain lah. Pakcik ni dah mati. Ada pakcik mana-mana dengar lah tadi. Saya dengar. Boleh lah sign bubuh nama orang lain. Ala kulli hal, itu mazhab kita. Katakanlah
orang yang mengikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata tak perlu saksi, dia perlu iklankan perkahwinan. Perkahwinan tak boleh sembunyi-sembunyi, mesti iklankan, mesti orang tahu. Iklankan perkahwinan, itu menjadi tuntutan dalam mazhab Maliki. Jadi kalau ikut mazhab Maliki, tak ada saksi, perkahwinan itu sah. Tapi kena iklankan perkahwinan itu, orang kena tahu. Jadi kalau ramai-ramai, contohnya kahwin ada 50 orang duduk tengok perkahwinan ini, tak ada orang register sebagai saksi, 2 orang tak ada jadi saksi, perkahwinan itu adalah sah. Telah iklankan perkahwinan, telah memadai. Baik, kita yang katakanlah kita yang mazhab Syafi'i, kita pergi jumpa satu orang mazhab Maliki, contohnya, tanya dia, hang kahwin ada saksi tak? Dia kata tak ada, aku kahwin tak ada saksi. Ada wali tu dengan juru nikah seorang lagi, lepas kahwin kami buat iklan lah, buat kenduri bagi orang makan, tak ada saksi nampak. Perkahwinan dia itu untuk dia telah pun sah, untuk kita tak sah. Kita tak boleh hukum dia berdasarkan apa yang kita faham. Wih, hang kahwin tak sah macam tu, kira hang berzina lah kira. Anak-anak ni semua nak nikah. Tak, itu untuk kita, bukan untuk dia. Ini penting dalam masalah khilaf. Esok anak dia nak jadi imam, hang tak boleh jadi imam, anak luar nikah. Tak, bukan. Ini kita punya disiplin, tak sama dengan orang lain. Jadi ini penting juga dalam masalah khilaf. Apa yang kita pegang itu untuk kita. Meskipun ini telah menjadi isu yang besar lah. Pada penilaian mazhab kita, sesuatu perbuatan itu membatalkan solat. Bismillah. Kalau mazhab lain kata tak batal. Dalam kitab-kitab fiqh, banyak yang disebutkan, buat begini batal, buat begini batal, buat begini batal. Kalau pada pertimbangan mazhab lain tak batal, kita solat berimamkan imam ahli sunnah wal jamaah, mazhab lain, dia ikut rukun dia, kita ikut rukun kita. Yang ni penting, kalau tidak orang akan berpecah belah. Kadang-kadang orang buat, ni di Malaysia lah, sebahagian orang sembunyi-sembunyi, dia bercerita di belakang. Dia tak mau kata haram ataupun tak sah. Dia pun akan bagi nasihat, kata kalau pergi ke Mekah ni, masjid haram, yang bagus semayang sama-sama sendirilah. Dia pun tak berani nak bagi pandangan ni kepada orang ramai. Orang awam dia tak berani bagi tahu, nanti timbul polemik. Tapi sebahagian daripada pembesar-pembesar yang memegang jawatan, orang tua-tua depa ni, tokoh-tokoh yang dianggap agama, pada dia, saya tak semayang jemaah di Masjidil Haram. Sebahagian daripada mereka diceritakan oleh murid-murid mereka, tok guru ni, tuan guru ni, dia pergi Masjid Haram, dia tak solat jemaah. Dia solat di bilik dia pergi ke Masjid Haram, dia tak solat. Sebahagian mereka dalam usrah kecil-kecil. Dalam usrah kecil-kecil, dia akan cerita ke orang, makruh lah kalau solat. Ini kesalahan yang sangat besar dan kena berhati-hati, rugi. Orang pergi ke Masjidil Haram, peluang seumur hidup sekali, pergi jumpa mutawif yang tak tentu halal ni, bagi fatwa merepek-merepek. Rugilah. Bagi fatwa tak boleh, makruh. Mazhab mereka lain tak sama dengan mazhab kita, semayang sama-sama kita. Dia bagi fatwa macam tu. Kita kenal juga lah. Ada juga orang bagi fatwa ni. Lepas tu duduk dalam bilik, isap rokok ramai-ramai. Isap rokok makruh je. Ada, bukan tak ada. Hotel-hotel kat Mekah tu. Padahal sebahagian mereka membuat duit betul-betul. Memang betul-betul buat duit, menguntungkan. Bawa package umrah sana sini. Time solat fardu dalam bilik. Dalam bilik. X-ray dengan rokok. Oh, relax je. Lepas tu keluar pakai jubah serban jadi ustaz lah. Ini kena hati-hati. Walaupun pada mazhab kita perbuatan itu membatalkan solat. Kalau mazhab dia tak, kita ikut apa yang kita pegang, dia ikut apa yang dia pegang.